Kenapa banyak negara berebut uranium sampai boleh cetus konflik dunia? Uranium ialah sejenis bahan logam semula jadi yang terdapat di dalam bumi. Ianya biasa dilombong daripada tanah ataupun bantuan di bawah tanah. Yang menjadikan uranium ini penting adalah kerana uranium boleh menghasilkan tenaga yang sangat besar dengan melalui proses yang dipanggil nuclear fission. Tenaga ini digunakan di dalam loji tenaga nuklear untuk menghasilkan elektrik kepada jutaan penduduk. Tetapi uranium juga boleh menghasilkan senjata nuklear yang paling hebat di dunia jika diproses pada tahap yang tertentu. Sebab itu bahan ni sangat sensitif dan dikawal oleh organisasi seperti International Atomic Energy Agency. Itulah sebabnya uranium bukan sekadar logam biasa. Ia adalah bahan yang paling berkuasa yang boleh memberi tenaga kepada dunia ataupun memusnahkannya.